baju berapa kan mana ikan pada kat apa kan. Nah, pakai bulu. Ha? Nak pakai busi. So. Nah. Salah. Ya daerah apa lain dia? Kedua lain. Berenun. Ini suasana di Berenun ya. Guys, Itu. kita menuju Cakeng. Yeah. Hey, Aceh Tengah. Bersama Bang Munawar AR10 salam. Weh, AR Aceh besar. Insyaallah. Kalau kasih boleh ya. Jadi men. Ini nama YouTube. Alah, si men. Daerah ini enggak kena gempa men. Gempa Sili itu men. Alhamdulillah. Kena juga bang. Parah. Oh, enggak. Apa artinya men? Itu terjadi. Kedua arti. Oh, men. Negeri yang penuh dengan ampunan. Ini betul ya pesantren dah lewat dah. Santan gilat. Sanlah dah. Sana dulu kan bang. Mana? Ada simpang. Simpangan. Mana simpang tebing. Mana lu macam asal? Macam ada nak? Oh mam. Ini view ada nya mah. Belum view empat cicim dia balik. View motor dah lu dia balik. Belum cicim kan? Lu tak cicim rumah lu. Kepa? Lah. Sepasang harus pelihara, tempat harus raya, dosa menghandra. Minta sepasang ke hang cuma minta wak inang. Tempat yang raya. Kala rumah lu kat raya kat sebelah pakai cinta. Oh man, lagi talur rumah Nasir. Kalau sebelah tu tanah. Hai sisa tanah lah. Sarang raya ke sana tu. Saya je benar. Tempat tanah BO nah. Tanah raya tanah. Yang cik ada pengas madu setengah yang dua buah dia kajian di dalam ni ada sih. Oh motor ana. Ada tu bang, ada tu mesin hasil tu. Memang peng pi nya ada dua. Ini di daerah mana nih dah Pak Munawar? Ini daerah mana udah? Lewat Bateli Lewat Bateli. Arah menuju ke Biren ya. Sepanjang perjalanan kita melihat indahnya pemandangan ciptaan Allah. Sebelah kanan ini sebelah kiri padi-padi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Posisi sudah di Jenip ini ya. Gaminong. Gaminong ini nampak bulu ketek ni. Si boy telepon Ron. Oh. Ya Jenip ni. Ini Polsek Jenip. Oma bag garang apa dah besar nah? Tak kalian tu santai je ya. Kan kita besar nah. Karena malam minggu bang. Oh, full. Full dia ada kita okey ya. Oi, awak Honda kalau ni. Ibu kat droy. Awak apa nan? Apa? Kita sudah sampai Biren, guys. Sabar men. PT aku malah badi. Biren. Ni boy, kau pernah jual tu orang ngaji. Guna kuda dia.